semasa saya hadir di sekolah ini sebagai pengetua pada tahun 2022, saya melihat cabaran utama di sekolah ini ialah tiga cabaran utama. Nombor satu ialah dari segi keputusan SPM. Cabaran kedua ialah dari segi kehadiran murid. Cabaran ketiga yang utama ialah dari segi masalah cabaran keuangan. Semasa kita melihat cabaran-cabaran utama ni, saya juga merujuk kepada analisis persekitaran. Daripada data analisis persekitaran, kita boleh melihat keperluan kepada JNJ yang sangat meruncing di sini, di mana rakan-rakan strategik saya melihat di sekeliling kawasan sekolah dan juga di luar pada kawasan sekolah banyak dapat membantu menyumbang kepada pembangunan di SMK Bylepas. Jadi antara rakan-rakan strategik yang utama di SMK Bylepas ialah daripada Kembangan YB Bakhtiar, kemudian dari segi dari Tunas Muda, M Summit, Yapim dan banyak lagi yang turut membantu dalam pembangunan di SMK Bylepas. Dalam memastikan kita momentum dan juga dari segi jalinan dengan rakan strategik, kita perlu strukturkan dengan cantik supaya benda itu berjalan dengan baik. Jadi penstrukturan itu kita lebih kepada satu ialah sumbangan kewangan, yang kedua ialah dari segi khidmat bantuan ataupun khidmat nasihat. Terutamanya kalau dari segi kehadiran kita perlu bantuan dari segi bahkan polis, kemudian kita perlu bantuan dari segi AADK dan juga agensi-agensi yang lain. Jadi dari segi struktur untuk SPM pula kita lebih perlukan bantuan dari segi kewangan untuk membantu murid-murid yang kurang upaya dari segi bantuan kelas tambahan. Dan juga kita juga banyak menggunakan USM, rakan strategi kita, untuk membantu dari segi khidmat, bantu dari segi membantu murid-murid dalam subjek-subjek yang mereka agak lemah. Jadi sumber utama kita seperti yang saya maklum tadi, kita banyak gerakkanlah agensi terutamanya IPTA, IPTS untuk membantu dari aspek akademik, dan juga rakan-rakan strategik yang lain untuk membantu dari segi isu-isu kehadiran. Dan juga yang ketiga ialah dari segi kewangan, kita banyak dapat bantuan daripada Yapim untuk pengurusan kelas-kelas tambahan. Masyarakat di luar, rakan-rakan di luar, dia dah melihat jika kita memberi sumbangan kepada individu tersebut ataupun organisasi tersebut, dia amat yakin kejayaan akan dicapai oleh organisasi tersebut disebab keyakinan dan semua aktiviti yang dia buat tu memberi impak kepada semua sumbangan yang diberi. Jadi saya melihat marketing itulah menyebabkan saya tidak menghadapi sangat cabaran untuk mendapat rakan strategik, mendapat kerjasama dan mendapat sumbangan. Seperti yang saya maklum tadi, tiga cabaran utama yang kita fokuskan untuk sekolah ini. Jadi data-data, nombor satu ialah data SPM. Okay? Dan kita melihat daripada 2022 sehinggalah 2025 menunjukkan peningkatan dari segi peratus lulus SPM dan juga dari segi grade purata sekolah telah meningkat. Yang kedua ialah dari segi data kehadiran murid. Dengan bantuan JNJ, kita melihat kehadiran murid juga telah meningkat untuk 3 tahun berturut-turut, dan sehingga sekolah berjaya pada tahun 2023 menerima sijil sekolah yang meningkat enrolment tertinggi di negeri Pulau Pinang. Jalinan dan jaringan bagi tablet dan juga smart TV membantu bagi proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan berimpak tinggi, sama ada dalam latihan dan sebagainya. Hal ini terbukti berkesan dengan pembuktian keputusan SPM pada tahun 2024 dengan GPS 5.02 dan juga peratus lulus 98.01. Dan yang ketiga ialah dari segi pendigitalan, penstrukturan digital di sekolah, sehingga kita melihat sekolah pada tahun 2025 kita berjaya meliputi satu sekolah dengan liputan wifi yang menyeluruh, dan juga semua kelas kita telah disediakan dengan kemudahan smart TV. Penambahbaikan yang kita buat dari semasa ke semasa, terutamanya saya melihat dari segi aspek akademik. Okay? Akademik kita mula sebarluaskan. Selain daripada kita fokus kepada SPM, murid tingkatan 5, kita mula berfokuskan kepada semua murid tingkatan 1 sehingga 4, terutamanya untuk mengatasi masalah literasi dan numeracy.
Yang ini juga kita banyak berhubung dengan USM dan juga IPG untuk membantu dari segi literasi numerisi, dan kita melihat data murid yang pada mulanya tidak mahir membaca semakin telah kita berjaya. Data menunjukkan mereka telah berjaya boleh membaca, dan juga dari segi aspek kemudahan teknologi, dari segi penggunaan ICT, menunjukkan banyak kejayaan-kejayaan kita terima, terutama dalam bidang STEAM. Okey, sebab kita banyak jalinan jaringan bersama USM yang membantu dalam aspek pembangunan STEAM di sekolah. Semua program dengan JNJ, dengan rakan strategik, kita akan sebarluaskan melalui semua medium sosial, TikTok, Facebook, WhatsApp, dan meliputi semua peringkat usia lah dari segi ibu bapa, anak-anak dan juga JPN, KPM, supaya mereka dapat melihat sumbangan yang diberi oleh JNJ sama dari segi kewangan ataupun khidmat bantu telah membantu SMK Bayan Lepas mencapai kejayaan, sehingga pada tahun ini 2025 kita telah menerima anugerah kualiti sekolah nyala di peringkat kebangsaan, anugerah nyala Perak. Langkah-langkah yang kita ambil untuk memastikan JNJ ni kita dapat sebarluaskan lagi, kita mula gerakkan semua guru-guru kita, kita meletak KPI untuk setiap guru, untuk setiap PK. JNJ di SMK Bayan Lepas ni semua rakan-rakan strategik kita, saya kira amat gembira kalau apa saja majlis di sekolah kita akan melibatkan JNJ, dan mereka memang sangat suka datang ke SMK Bayan Lepas sebab dia menganggap SMK Bayan Lepas ialah sebahagian daripada keluarga mereka, dan mereka bersedia bila-bila masa saja jika kita jemput mereka akan hadir ke sekolah, dan sekolah melihat mereka sebagai salah satu keluarga yang besar. Dan juga identiti sekolah bersama dengan mereka tu sangat-sangat penting dan sangat-sangat signifikan, supaya mereka melihat SKM Bayan Lepas adalah sebahagian daripada hidup mereka.